Okay, Assalamualaikum Tun. Kita nak bincang perkara ni berkait dengan uh, Datuk Sanusi, Menteri Besar Kedah. Dia pergi berkempen di pilihan raya Negeri Sembilan. So dalam kempen dia antara lain dia kata orang Cina ada negeri Cina, orang India ada negeri India. Orang Melayu tak ada tempat lain dah selain daripada tanah Melayu ini. Kurang itulah dia cakap. So banyak yang orang daripada DAP, malahan ada juga orang Melayu yang kata ini kenyataan yang resis, and orang hantam lah dia. Lepas tu ada orang buat laporan polis apa dan sebagainya. So Tun, apa pandangan Tun tentang kenyataan Datuk Sanusi ni Tun? Dia cuma state facts. Sebenarnya dia kata orang Cina ada negara Cina, orang India ada negara India. Orang Melayu ada, kalau hilang Malaysia, jadi orang Melayu tak ada tanah. Dia nak lari pergi ke mana? Itu saya. Salah satu laporan polis yang pada saya agak menarik adalah yang telah dibuat oleh pengarah pilihan raya PKR Negeri Selangor tu, Dr. Satya ni. Dia punya laporan tu mula-mula tu Tun ada menyatakan bahawa Sanusi ni punya kenyataan tu ada menyatakan bahawa nak suruh orang Cina dengan orang India balik ke negara Cina dengan negara India. Tapi selepas tu dia tarik balik perkataan balik itu. Dia kata tak ada, Sanusi tak sebut suruh balik. Tapi dia kata dia masih terus dengan report tu kata ini resis tu. So saya punya soalan tu, kenapa mereka begitu cepat bila orang Melayu bercakap mengenai negeri ini tanah Melayu, dia begitu cepat mengaitkan dengan kita seolah nak halau mereka, seolah-olah tak mau terima mereka. Negeri ni negeri patut semua orang punya nama macam tu. Macam mana tu lihat? Ya, kita dah lihat negara kita merdeka lebih daripada 70 tahun. Di masa itu tak ada kes yang kita halau orang Cina ataupun orang India balik ke negara mereka. Mereka bebas di Malaysia. Bahkan mereka lebih bebas daripada migran yang pergi ke negara lain. Migran yang pergi ke Amerika tak mendiri parti politik mereka. Di Malaysia ni, migran ada dia punya parti politik untuk nak jatuhkan kerajaan. Tapi kerajaan tu kerajaan nasional. Dia tak bolehlah buat macam tu, tapi dia buat. Tapi dia tak nak identify themselves 100% with the local people. Dia tak mau. Walhal dulu bila migran datang, mereka jadi orang Melayu. Dan mereka cakap Melayu, Jadi bagi mereka, betul lah mereka rakyat Malaysia. Ini dia kata, dia bukan saja rakyat Malaysia, tapi dia juga datang daripada negara lain. Dia selalu sebut Malaysian Chinese, Malaysian Indian. Jadi dia duk peringat, kata dia bukan orang sini, dia orang pendatang. Dia Tun, bila orang Melayu berasa agak gusar dengan sikap mereka tidak mau menerima bahawa orang Melayu agak macam Tun cakap lah, mereka masih nak berpegang pada identiti negara asal mereka. Itu satu perkara. Tapi bila orang Melayu nak berpegang pada identiti negara kita, dia anggap resis Tun. Macam mana kita nak deal dengan orang kata fenomena ni Tun? Inilah yang kita kata double standard. Untuk dia satu standard, untuk kita standard lain. Jadi ini keadilan tidak ada lah. Kita kalau nak nilai sesuatu, kita guna satu standard saja. Ini pakai dua standard. Bagi dia orang, identiti dengan negara asal, okey. Bukan resis. Bagi orang Melayu, kalau kata identiti dia Melayu, orang tanah Melayu, itu resis. Ya. Dia Tun, saya selalu fikir balik Tun, salah satu perkara yang contribute kepada orang kata penilaian yang bercanggah ni Tun adalah kerana kita sering menyebut Malaysia ini multiracial. Saya rasa itu yang
contribute perkara utama. Because bila kita sebut orang Melayu sebut multiracial, dia bermaksud bahawa negara ni berbilang kaum majmuk, tetapi asasnya masih tanah Melayu dan agama Islam. Tapi kalau bagi yang bukan Melayu tu, bila disebut multiracial maknanya sama rata sama rasa, tak ada identiti Melayu dan Islam tu. Macam mana Tun pandang tu? Itu tak kenal lah. Sekali lagi dia ambil tafsiran dia buat. Multiracial adalah jumlah percentage penduduk. Orang penduduk different race. Tapi bukan dia national. Kita anggap menyebut multiracial itu cuma mengiktiraf bahawa di negara ini ada orang yang bangsa dia lain. Itu kita iktiraf. Tapi itu tak makna mereka itu 100% orang tempatan. Kalau dia 100% orang tempatan, tak ada masalah. Kita dapat banyak orang daripada India, daripada negara Arab yang sekarang ni jadi Melayu. Tak ada masalah dengan mereka, boleh jadi sampai Perdana Menteri ke. Kita tak question pasal dia Malay. Dia anggap negara ini negara Melayu, dia jadi orang Melayu dan dia dianggap 100% penduduk tempat ni. Tapi ada yang kata, ya kami orang Malaysia tapi kami punya asal ialah negara lain. Dia satu lagi perkara yang berbangkit baru-baru ni Tun, yang saya rasa agak mencalar hati orang Melayu adalah bila seorang pemimpin di AP, dan mungkin juga ada yang lain cakap perkara yang sama, bahawa negara konsep atau nama tanah Melayu sudah tidak wujud kerana ia sudah digantikan dengan Malaysia. Dan itu saya rasa agak menyakitkan hati orang Melayu ramai Tun. Kerana apa? Orang Melayu anggap negeri ni tanah Melayu lah. Walaupun dia dah jadi Malaysia, negeri ni masih tanah Melayu lah. So, apa Tun rasa bila kalau Tun dengar? Biasanya, penduduk tempatan jadi national. Kalau nak tukar penduduk tempatan, ada perang dan ada tawanan daripada serangan bangsa lain. Dia ada tawan, dia kata ini negara dia. Itu satu cara. Dan ini bukan cara itu. Mereka secara tidak perang, tetapi mendakwa bahawa tak ada tanah Melayu. Itu macam dia kuasai, dia tawan Malaysia. Jadi orang Malaysia adalah orang Melayu. Dia tak boleh nak tawan Malaysia sampai nama Malaysia tu pun hilang. Dia kata ini multiracial kan. Tapi perlembagaan kita masih anggap kita ini Malay country. Ya. Dia tu malahan tu, walaupun Malaysia itu sendiri maksudnya ataupun perkataan itu terhasil daripada cantuman nama Melayu lah Tun. Malaysia pada orang lah Tun. Ya. Tapi kenapa mereka begitu allergic Tun bila disebut negeri ni tanah Melayu Tun? Dia kelihatan allergic bila sebut tanah Melayu. Oh, ini racist dan ini tujuan digunakan sebagai very negatif punya form nak halau orang bukan Melayu. Macam mana Tun? Tun dah jadi PM lama. Macam mana Tun handle benda-benda ni Tun? Ya, dia ada perasaan sombong. Sombong sikit. Tak mau samakan diri mereka dengan orang Melayu. Dulu migran yang datang, mereka identify diri mereka sebagai Melayu. Terima bahasa Melayu. Pergi sekolah Melayu. Terima budaya Melayu. Mereka jadi Melayu. Jadi yang baru ni, dia tak mau. Dia nak maintain bahasa dia, sekolah dia, budaya dia nak maintain. Kalau dia maintain, taklah dia
boleh dikatakan sama dengan penduduk tempatan asal. Penduduk tempatan asal ialah orang Melayu. Jadi kalau dia tak mau jadi Melayu, dia tak bolehlah anggap diri dia sebagai warga negara sama dengan orang Melayu. Ya, ya. Dia cuma ada kewarganegaraan sahajalah. Tun, banyak juga orang yang berkata semasa orang bukan Melayu ni dapat warga negara. Dia dapat warga negara dia menerusi Persekutuan Tanah Melayu. Dia bukan dapat daripada Malaysia. Pasal masa independen 1957, negara ni dikenal Federation of Malaya ataupun nama Melayunya Persekutuan Tanah Melayu. Jadi kenapa mereka tidak sedar bahawa masa dapat kewarganegaraan adalah menerusi Tanah Melayu, tapi hari ini menidakkan Tanah Melayu itu sendiri, Tun? Macam mana, Tun? Tun as Prime Minister, Tun mesti dah lalui benda-benda ni dulu, Tun. Ya, ini berasas kepada anggapan mereka bahawa kalau mereka jadi orang Melayu, ada sedikit kekurangan. Dari bangsa mereka kononnya lebih Superior. lebih tinggi. Lebih bertamadun. Tamadun. Jadi dia tak nak nama mereka dia tu daripada bangsa pendatang bubuh bahasa Melayu. Dia kalau di negeri lain, Tun, macam di Thailand contohnya, Tun, untuk jadi Thai dulu, Tun, mereka terpaksa tukar nama sekalipun, Tun. Ya. Di Thailand, even di Indonesia, di Filipina, mereka apabila tinggal permanently, mereka jadi orang tempatan. Mereka kenal diri mereka sebagai bangsa itu. Bangsa Indonesia, bangsa Filipina, bangsa Thai. Taksin umpamanya dia jelas orang Cina, tapi dia anggap diri dia sebagai bangsa Thai. Dia guna bahasa Thai. Anak dia pergi sekolah Thai. Jadi tak adalah perpisahan antara yang retain, yang kekalkan dia punya bangsa, kaitan dengan bangsa lain, tak ada. Mereka cuma ada kaitan dengan bangsa Thai saja. Tun, bila kita bercakap pasal Tanah Melayu tu, Tun, dia lebih kepada nak menekankan identiti, Tun. Rasa saya lah, Tun. Bila Datuk Sanusi cakap orang Melayu cuma ada Tanah Melayu, ini lebih kepada identiti. Dia tidak bersifat, orang kata hostile, dia tidak bersifat agresif. Sebagaimana orang kata dicerminkan oleh orang-orang yang marah dengan dia lah, Tun. Macam Tun setuju dengan pandangan sedemikian, Tun? Yalah, kalau ada desakan supaya Malaysia ini dianggap sebagai negara berbilang kaum, maka orang Melayu tak ada tanah lah. Bila tak ada tanah, dia tak bolehlah berbangga dengan satu bangsa yang mempunyai tanah, mempunyai bahasa, mempunyai sekolah, budaya di Semenanjung ini. Dia, Tun, saya rasa salah satu sebab kenapa orang Melayu agak sensitif bila perkataan Tanah Melayu atau bila menyebut Tanah Melayu itu disanggah oleh kaum lain, Tun, kerana dia ada pengalamannya sendiri, Tun. Pengalaman hilang bila bila Patani Yala dan sebagainya pergi kepada Thailand, hilanglah identiti Melayu itu, Tun. Malah Singapura sekalipun, Tun selalu cakap Seriau contoh dia. Tun rasa ini yang buat kita rasa takut ke apa, Tun, pada kita. Maka hilanglah bangsa Melayu kalau dia anggap ini sebagai negara berbilang kaum dan bahasa yang diguna ialah bahasa orang bangsa itu. Hilanglah. Jadi orang Cina duduk di Thailand, dia jadi Cina. Dia jadi Thailand. Dia jadi Thai. Tak boleh cakap Melayu dah. Di Singapura dia cakap bahasa Inggeris. Ya.
Tapi tu kita juga rasa agak melihat orang Melayu agak merasa tidak senang hati kerana orang Cina dan orang India di Semenanjung dibenarkan nak kekalkan identiti asal dia. Dia boleh bawa bahasa dia boleh bawa sekolah dia di sini. Malahan dia tak mau pula masuk sekolah kebangsaan dan sebagainya. Jadi bila orang Melayu bercakap pasal negeri ni tanah Melayu, dia marah. Jadi Tun, macam mana nak cari satu titik tengah tu? Atau apa nasihat Tun pada orang-orang yang bukan Melayu yang masih bersikap resis ni Tun? Ya. Sebenarnya kalau kita perhatikan amalan di seluruh dunia, apabila kaum migran datang, mereka semua jadi orang tempatan daripada segi bahasa, budaya dan lain-lain. Jadi tak ada masalah. Di sini pasal tak nak jadi orang tempatan. Dia nak kekalkan bahasa dia, sekolah dia, budaya dia. Jadi terpisahlah. Tak samalah. Sampai ke tahap dia bercakap apa kita tak faham. Ya, correct Tun. Ya. Jadi bila ini berlaku Tun, orang kata usaha untuk penyatuan ni memang nampak agak payah Tun. Penyatuan di antara kaum. Tun usahakan penyatuan sesama Melayu, itu Tun yang usaha. Tapi yang antara kaum ni nampak agak sukar Tun. Kerana selagi masing-masing berpegang kepada konsep nak bawa ideologi, cara hidup, budaya semua daripada negara asal, selagi itulah mereka tidak akan dapat, orang kata, bersama dengan orang Melayu. Ya, mereka tak akan sama, melainkan kalau mereka menggunakan bahasa, budaya, sekolah Melayu, baru dia sama dengan Melayu. Kalau dia nak kekalkan dengan bahasa dia, budaya dia, sekolah dia dan nama dia, dia kait dengan. Jadi kita tak dapat tidak. Mereka bukan sepenuhnya orang Malaysia. Masih anggap mereka adalah orang asing yang datang ke sini. Jadi tuntutan mereka supaya bahasa mereka, budaya mereka disamakan dengan bahasa Melayu adalah satu keterlaluan. Iaitu ini tak pernah dibuat di negara lain. Kalau kita tengok di Amerika terdapat banyak kaum yang berhijrah ke Amerika, tinggal di Amerika, dilahir di Amerika, tapi mereka American. Iaitu mereka guna bahasa Inggeris Amerika, budaya Amerika, dan mereka kalau berperang pun mereka sanggup lawan balik dengan negara asal mereka. Ya. Itu Tun, saya selalu ingat, Tun selalu cakap Eisenhower, Jerman. Nama asal dia saya tak ingat lah, nama asal family dia ada nama Jerman dia. Yang salah satu nama yang paling common di Amerika tu, nama Jerman adalah, yang ditukar adalah Schmidt menjadi Smith. Jadi orang dah tak identify dia as Jerman. Tapi di sini boleh katakan kaum yang bukan Melayu ni berusaha untuk menekankan perbezaan mereka ataupun asal mereka itu Tun. Jadi bila Sanusi cakap kata orang Cina ada Cina, saya rasa itu macam Tun cakap, itu satu fakta lah Tun. Jadi mereka sendiri akui mereka daripada negara Cina. Nama dia masih ada negara Cina. Walhal di Thailand umpamanya dia tukar nama. Di Indonesia pun tukar nama. Saya ada satu, ini soalan saya yang terakhir lah Tun. Apa ni bekas speaker Negeri Selangor Teng Chang Kim Tun, dia mengeluarkan kenyataan bahawa selepas penubuhan Malaysia, Pekatan Persekutuan Tanah Melayu atau Tanah Melayu itu sudah tidak wujud dalam konstitusi. Dia kata apa, saya dah di Malaysia kan, semua dah jadi Malaysia. Apa pandangan Tun tentang kenyataan itu? Tak betul. Perlembagaan kita masih ada, masih diiktiraf sebagai
basic law of the country, dan dalam perlembagaan kita sebut ini adalah tanah Melayu. Ya. Jadi dia sampai peringkat sanggup memutabelitkan perlembagaan Tun. Kerana saya cek juga perlembagaan tu Tun. Tahun 2022 Tun, berlaku satu pindaan Tun, di mana orang kata re-emphasis ataupun ditekankan kembali bahawa pembentukan Malaysia ini adalah gabungan daripada negeri-negeri Melayu 11 dengan negeri-negeri Borneo, iaitu Sabah dan Sarawak. Maknanya perkataan Melayu, negeri Melayu, tanah Melayu itu masih kekal ya Tun. Jadi saya agak pelik Tun. Jadi bila orang Melayu marah, orang Melayu kata, Tun selalu kata DAP ni kadang chauvinis. Saya rasa sikap pemimpin sebeginilah mungkin ada di kalangan mereka yang sudah jadi Malaysian orang kata, tapi kewujudan pemimpin sebegini tu yang membuat usaha untuk kita orang kata orang Melayu lebih selesa menerima mereka itu terbantut tu. Dia pasal dia tunjuk allergic dia tu pada perkataan tanah Melayu ni tu. Macam mana tu lihat? Ya, satu sikap angkuh, sombong, tak mau terima kenyataan. Sebenarnya mereka dapat semua nikmat negara ini. Mereka dilahir di sini, membesar di sini, bekerja di sini, dapat sara hidup di sini, tapi tak mau pasti kata mereka bukan orang sini. Itulah yang menjadi masalah. Pasal tak nak tukar bangsa mereka. Sedangkan di Indonesia, orang Cina banyak, lebih ramai di Indonesia daripada Malaysia. Tapi mereka kata mereka orang Indonesia. Bahasa mereka pun bahasa Indonesia. Di Filipina pun macam tu. Apa nama Aquino ni, dia Cina. Tapi dia anggap dia Filipino itu. Tun, kita ni dah agak dah jauh Tun. Dulu kalau kita buat usaha asimilasi ni Tun, mungkin masalah ini tak timbul Tun. Tapi kita terima integration ni. Jadi mana hala tuju kita ni Tun? Pemimpinnya dipilih oleh rakyat, dan 25% daripada rakyat adalah orang yang masih kekal bangsa asal dia. Jadi nak dapat sokongan daripada mereka, kita tak boleh nak hapuskan amalan membenar mereka, kekalkan hubungan kait mereka dengan negara asal mereka. Kalau kita kekal tak sokong, dia tak undi kita. Jadi sebab itu kita agak lemah. Pasal kita nak undi dia. Lagipun orang Melayu tak bersatu. Kalau mereka bersatu, mereka boleh kekalkan bangsa mereka, negara mereka. Tapi mereka tak bersatu. Mereka juga berpecah. Sebab itulah kita feel inilah. Kita tak dapat nak tekan supaya orang Cina semua kata dia orang Melayu. Tapi ada 2-3 orang Cina yang anggap dia Melayu. Pakaian Melayu apa semua. Seperti orang Arab, orang India dulu, yang datang dulu, mereka berbudaya Melayu. Bahasa Melayu. Ya, jadi Tun, kelihatannya masih jauh lah perjalanan kita nak hadapi masalah ini Tun. Tapi Tun, saya rasa salah satu cara macam Tun point out adalah apabila orang Melayu bersatu, kuasa politik di tangan mereka, mungkin mereka boleh orang kata mempengaruhi kaum-kaum lain ini untuk memahami bahawa inilah cara ke hadapan. Betul Tun? Ya, kalau orang Melayu bersatu, mereka majoriti. Dan dalam sebuah negara demokrasi, majoriti akan menang dan diri kerajaan. Sebab itu orang Melayu mesti bersatu. Malangnya di waktu ini, orang Melayu tak bersatu. Mereka terbahagi kepada parti-parti, kepada NGO, dan mereka berpecah. Bila berpecah, mereka tak dapat
susun satu gabungan yang besar. Cuma parti-parti mereka semua kecil. NGO mereka juga kecil. Dan mereka tak boleh menang dalam pilihan raya. Bila mereka tak boleh menang, bermakna mereka kalah. Kalah bermakna negara kita ini tidak lagi boleh dikatakan tanah Melayu. Okey Tun, terima kasih banyak Tun. On that note, kita ucap terima kasih. InsyaAllah kita akan ada lagi sembang santai macam ini lagi Tun. Terima kasih banyak Tun.